Okey, Assalamualaikum geng. Ini ada mesin basuh semi auto lah, 7 kilo. Dia isu tak boleh spin lah. Kita datang cek rumah dia. Rupanya tali brake pintu dia patah lah. So motor dia tak ada pusing lah. Okay, kita dah standby juga cover pintu yang baru lah, sebab dia under warranty lagi. Okay, kita buka pintu yang lama ni. Okay, kena hati-hati lagi sebab ni semua part dia plastik lah. Kita pasang balik dia punya spring. Sangkut balik tali brake dia. Okey, macam tu lah. Kita test buka. Kita pasang balik cover pin atas dia. Masuk balik adjustable tali dia lah. So kita test. Okay, motor dah berpusing lah. So dia dah boleh spin lah. Okey, dah siap pasang pintu.